ketam pertama akak? Besar. Jantan. Dia punya 2 ekor. Buat baik macam dah tertanggal yang tu. Ya. Akak Ida ada nampak 3 ekor tak? Kenapa ni? Tak tahu. Berat siap. Assalamualaikum geng. Bertemu lagi kita di channel Hantu Ikan Angler. Hari ni bertarikh 10 hari bulan 4, hari Sabtu. Yang mana saya dan Umi dijemput oleh Abang Kai Fishing. Dia jemput kita orang berdua untuk bottom dengan cari ketam, menjaring ketam dekat raket merah Teluk Sengat. Korang boleh tengok belakang ni, besar gila raket dia. Kita orang naik dalam pukul 2 petang. Cuaca panas ni. So hari ni ramai. Trip ni memang ramai, meriah. Saya pun baru kenal. Saya pun tak kenal siapa-siapa sebenarnya kat sini. Cuma yalah kenal Kai lah, sebabnya dekat ni kan YouTube, dekat TikTok. So dia invite kita orang. Jadi kita tengoklah apa hasil hari ni. Mudah-mudahan ada ketam besar-besar. Okay geng, stay tune geng. So saya nak set up dulu. Okay, saya ada order dengan Abang Kai ni. Dia buat jaring ketam. So saya try beli 2. Kita tengok ada ketam nyangkut ke tidak. Bawah panas-panas boleh spray sendiri. Oh, ikan ni. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Ikan ketarap. Ketarap. Kat gigi dia. Ikan apa ni kak? Ikan ketarap lah. Tengok kak ketam pertama kak. Besar. Jantan. Dia punya saiz semua yang grade A lah. Okay, tanya. Dia cari ni lah. Tunggu saya punya ketam pula. Boleh. Tadi kerong. Ya, itu dia. Okay guys, update sekarang pukul 3.30. Saya ketam pun belum dapat, ikan pun belum dapat. Umi dah dapat bolos. Lama ni dah dapat bolos. Kan mata kecil kan? Ya dah besar guys. Tak bawa umpan lebih Ni kecil-kecil tak bawa. Oh, tak ada. Come on, ketam. Ada mi. 2 ekor. Buat baik macam dah tertanggal yang tu. Ya, biar. Ya. Ini dah tawakal je lah, kalau awak bagi taklah. Besar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Awak sambut yang jaring tengah. Kejap ni. Sambut yang jaring tengah. Alah mi. Orang cakap jap. Jangan langgarkan dia ketuk. Yang penting yang besar ni. Ya. Nak panjang sikit. Ni pegang macam ni. Ni. 2 je. Seekor lah je tu. Tengokkan rod saya dah. Ni tengok kan, tak ada loceng. Seekor terlepas yang bawah. 2 ekor bawah terlepas. Kai. Oh Kai. Dah dapat seekor. Dia 2 ekor tapi yang bawah lepas. 2 ekor? Ya. Kalau ada dia dah berjoget-joget. Ramai opek kita. Saya tadi ni kena bagi sama ni. Boleh. Dapat patah ni apa ni? Tak tahu macam ada orang potong Ada gaduh. Allah kesiannya. Kenapa kau tak lepas? Kau ni. Ini ketam Kai ni. Ketam pula jaring dia.
Alhamdulillah ketam yang kedua. Kau jangan lagi. Okay gang, sekarang dah pukul 5. Hujan berhenti. So kita orang masih lagi tunggu kapan manis-manis. Tu sana tengah masak petang. Lauk malam. Tambah dulu. Nampak tu langit gelap. So kita tunggu. Aku hasil lagi lepas. Allah. Oh. Hey. Minta dia kan. Tapi besar. Besar ke ah? Tanya siapa nak. Duri guys. Mesti duri ni. Kan? Kesenangan? Bruh. Ketan yang keberapa? Kedua. Dari petang tadi? Ni kedua. Petang dia ada dapat satu dah. Yang dekat sini ya? Ya. Dia dah banyak kai. Dia ada 10. Kita yang baru 2 ni. Saya pun baru 2. Yalah. Kat mana awak punya ni? Jualan ketam? Tu. Dah check tak? Dah baru kejap. Tak ada. Angkat je lah. Mana tahu ada nasib. Dah baru lepas tengok. Kau rupanya. Okay geng, update sekarang pukul 9.05. Hari ni air memang tak beraruh sangat. So kita santai aja. Ni 3 ekor. Dua Akak Ida ada nampak 3 ekor tak? Ni 3 ekor. Dua betina, seekor jantan. Saya 4. Oh 4. Ni satu ni. Ni semua. Belagak dia berlari kau pergi depan. Ada nampak 3 tak? Nak pergi mana? Nak pergi mana tu? Ni banyak ni. Hai, bila turn kita Mi? Mi? Bila turn kita? Bila turn kita? 4 ekor? Allah. Oh. Aku fikirkan ikan. Tu lah. Sini je. Bergerak lah. Saya balik dulu ah. Tapi macam ada ikan je. Ada ikan tu. Siapa? Allah. Alhamdulillah. Buat punya. Saya punya tak? Ni jap tak nampak. Oi, kaki. Dia dapat lah. Siapa punya cik? Saya punya ke ciknya? Tak tahu. Tengok. Siapa beli? Saya Tak punya. tahu siapa punya ni. Saya punya. Dia punya. Kaki makan dia punya. Dia punya. Dia punya dah. Tak tahulah. Dia dapat kaki. Pasal
tali saya kendur tiba-tiba. Itu dapat kaci. Ni korang boleh follow hantu angler. Hantu ikan angler. Ni. Hantu angler. Cuba. Hantu rakit. Ni. Anak kaci. Siap. Ikan apakah? Seram nak tengok. Allah. Allah, tak ada jadi. Kejut. Ikan, oh ikan. Kaki. Apa ni? Udang. Jadi ketam batu dengan Umpan. Umpan. Allahu Akbar. Dalam cangkuk kat karang. Kau tengok dia. Ingatkan. Dia dekat kaki dia. Ayo. Ni tau. Ni. Dengan bangganya. Ha. Strike tau. Dengan bangganya dia dapat strike. Ingatkan ikan sisik. Ikan sisik. Dia dah bawa masuk karang. Dia dapat gagal. Cik, tadi siapa nak sepet dah? Tu. Siapa nama cik tu? Jom, abang buat korang tengok hasil peserta kedua kita. Peserta kedua kita. Cik nak usat. Apa dia punya berat dia? Batu boleh pakai. Siapa yang nak? Sepet dia siapa nak? Tadi cik tu nak juga yang Nak tu. buat apa? Dia bagi siapa tu? Kompos sepet. Okay, selamat pagi geng. Malam tadi memang sendu gila. Air tak berarus. Cuma dia orang bantai ketam lah. Banyak gila dapat. 10 ekor. So pagi ni kita sambung mancing lagi. Banyak kita bawah ni. Pukul 7.30 pagi. Semoga ada yang manis-manis untuk aku bawa pulang. Ya, itu dia. Kita di pagi hari. Terima kasih Kak, tolong siang toge. Menu sarapan pagi ni. Kat sini banyak chef. Taklah, tu belum tidur. Sedap ni. Bangun-bangun tidur turun makan Kak. Ini yang spesifik kalau dengan mak-mak. Tak kai tu. Tak, dia ulu joran dulu. Ada ulu lagi semua tu. Makan semua. Ada kena amal. Kenapa ni? Tak tahu. Berat siap. Ish. Tak tahu. Tiba-tiba je. Wah, daun baru. Saya pergi sini nak tak. Daun baru. Boleh tak? Solid tak awak tengok? Daun baru. Solid, tunggu naik. Naik. Bismillah. Baru je baling. Tak. Udang kopek. Betul-betul apa? Santai. Duduk. Tapi kalau cuaca gini, redap sedap. Apakah ia? Bolos. Jangan menkerung. Oh. Helikopter. Mimi. Helikopter besar siap. Tengok jaring ketam. Dah berapa lama dan tinggalkan perkabur. Dah ada 10 ekor ke. Penatlah rakit ni. Besar.
Ada tak ketam? Ayam Jepang je. Dah ada ke? Dapat naik ke Debam? Dah suruh potong dah. Ya ke? Oh, diam-diam kat belakang Lepas tu orang tak bergerak pada situ. Ni ke depan. Oh, tinggal tadi. Tak ada ketam guys. Ni ah. Ketam batu. Umi dapat bawah emas. Pecah rekod lah Mi. Kau banyaklah pecahkan rekod Mi. Siakap kau, bawal kau. Sedap. Sedap dia dah nak masuk rumah rakit dah. Ya ke? Alhamdulillah. Ya Allah, besarnya. Baik ah. Alhamdulillah. Dia tangan dah. Ekor dia kesian. Ni apa? Ni apa? Allah. 3. Terus jackpot 3-3. Rambai. Tok nak ke kecil ah? Pula gendon. Bawah sikit je. Tak payahlah. Okay, jom kita tengok hasil Kai. Aku tak kawan kau lah kan. Tiba-tiba tak kawan. 2, 4, 6, 8. 8 ekor ketam. Alah hai. Baru nak hidup. Dia ambil. Dia nanti dia bagi dekat yang dekat rumah. Oh ni pun dia dapat ya baru ni. Shit. Ini baru hasil Kai. Ha? Belum hasil orang lain lagi. Kita tunggu hasil orang lain. Sotong bukan? Tiba-tiba ada candak sotong ah. Ini hasil kat Ida. Berapa ekor bang? Berapa belas ah? 13 ekor. Meriah rakit ni. Okey, ni hasil Cik Wan kita. Oh, kumpul kitang kat belakang kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ekor. 12 ekor. Ya, ada lagi. Ada lagi sikit dah. Hitam pun ada. So, siapa dapat? Dia. Besar saja ni. Oh, ya ke? Hitam. Banyak. Dia, Oh ni yang besar-besar. oh, maknanya akak champion lah daripada Kak Ida. Kak Ida 14 ni. Ha? 14. Kau nak kira? Banyak ni. Nak kira? Ini lebih lah. Tadi ni saya dah kira 12. 3, 4, 5, 6, 7. Lebih kurang je dengan Kak Ida. Ya, 20 lebih tak? Dah lebih 18. Banyak betul. Ni champion kita guys. Banyak ni dia. Ni sebab Acik tak tidur semalam Minali Cafe. Nak Ali kafe, dia pergi jamu Ali kafe pula. Acik habiskan tak? Ha, Kai, ambil gambar, cepat. Ha ni dia. Gambar. Okey. Banyak ni. Okay geng, tamat sudah misi kita memancing di Rakit Merah Teluk Sengat. So kita orang balik dalam pukul 12.30 hari ni. So dah siap-siap kemas semua. And saya dah tunjukkan ada 2 orang punya hasil. And yang lain-lain tu dia orang dah simpan lah ikan dalam box. Ada juga ketam lah. Sekarang saya nak tunjuk hasil saya dengan Umi pula. So inilah hasil kita orang berdua. Alhamdulillah. Sebenarnya kali pertama kita orang dapat bawal. Umi pecah rekod lagi. Besar ni. Inilah hasil memancing di Rakit Merah Teluk Sengat. Air mati tapi alhamdulillah ada gak hasil. Okay guys. Jadi siapa yang dah tonton saya punya channel ni, terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Okay guys, tunggu saya punya video di next rakit. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Siapa nak duduk depan? Yang pakai baju duduk depan. Ya kawan. Kita pun pakai baju juga. Trip 2026 kita nak